berkata di bibir tersentuh di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam episod yang keempat musim yang ke-13 bersama-sama saya Basyaratul Soleha, hos anda pada hari ini. Jadi untuk episod Adia yang keempat ini kami bawakan kepada anda sebuah topik yang boleh saya kata penting jugalah untuk kita bincangkan, iaitu pempengaruh menguasai media sosial. Dan bersama saya di IIUM TV hari ini kita bawakan kepada anda seorang tetamu istimewa untuk bersama saya membincangkan topik kita, iaitu Dr. Abu Hafiz Salihuddin, seorang assistant professor di Kuliah RKHS IIUM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam mana Doktor, sihat ke? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita terus ke agenda utama, iaitu untuk membincangkan topik kita pada hari ini, boleh tak saya nak minta Doktor perkenalkan sikit diri Doktor kepada penonton-penonton di luar sana. Mungkin ceritakan sedikit latar belakang Doktor kepada mereka, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Saya Abu Hafiz bin Salihuddin, merupakan pensyarah ataupun assistant professor di Department of Quran and Sunnah Studies, Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan mendapat pendidikan awal di peringkat degree ataupun ijazah sarjana muda di Department of Quran dan Sunnah IUM juga, dan kemudian menyambung pengajian dalam bidang sarjana ataupun master di School of Oriental and African Studies, University of London, dan menyelesaikan PhD saya di University Science Malaysia di dalam Islamic Political Thought ataupun pemikiran politik Islam. Dalam waktu yang sama, tajuk ini juga dekat dengan bidang yang diamanahkan kepada saya pada selain daripada di Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah. Ketika ini saya merupakan penasihat khas kepada Menteri Komunikasi, yang mana isu berkaitan dengan pempengaruh dan semua ini di bawah perhatian Kementerian Komunikasi, sama ada ia wujud pro ataupun cons di dalam ranah digital itu tadi. Betul, terima kasih. Jadi kita dah pun berkenalan lah dengan kita punya tetamu istimewa. Jadi boleh kita terus ke perbincangan kita, Doktor? Silakan. Boleh. Jadi terma pempengaruh, atau orang lebih kenal pempengaruh itu sebagai influencer lah kan, orang katakan. Jadi menjadi seorang influencer ini bukanlah perkara yang baru, betul Doktor? Saya rasa sudah lama pekerjaan pempengaruh atau influencer ini wujud, tapi saya rasa baru-baru ini dia semakin popular lah, atau terkenal di kalangan terutamanya anak-anak muda. Jadi saya ingin bertanya, apakah sebenarnya hukum menjadi seorang pempengaruh sendiri dari sudut agama Islam? Sebelum kita sampai kepada isu berkaitan dengan hukum, kita kena tahu pempengaruh itu yang ketika ini dia menjadi begitu penting disebabkan platform digital ataupun social media, media sosial yang menyebabkan semua orang berada pada ataupun dunia globalisasi itu telah pun mengumpulkan semua orang daripada berbeza tempat, berbeza waktu itu, mampu untuk mengakses kepada maklumat serta-merta. Maka perkara yang dahulu mungkin memerlukan kepada masa, katakan hari ini, benda yang hari ini berlaku akan dilaporkan besok dalam jangka masa 24 jam. Kalau itu adalah berkaitan dengan cerita yang tidak begitu jauh daripada pusat pemberitaan itu tadi, maka ketika ini ia menjadi mudah kerana apa sahaja yang sedang berlaku. Sebagai contoh, ketika kita sedang laksanakan what we call sebagai recording ini, sedang berlaku ketegangan antara Pakistan dan juga India, dan apa yang sedang terjadi, serangan dan sebagainya itu, maka benda ataupun maklumat itu boleh dapat hampir serta-merta. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam agama dia ada satu kaedah dalam muamalah, kerana hal ini bukan hal yang berkaitan dengan hukum hakam ibadah. Maka al-aslu fil muamalatil ibahah, asal kepada satu perkara itu adalah dibenarkan, melainkan wujudnya indikasi, wujudnya dalil, wujudnya apa-apa keadaan yang boleh untuk difahami bahawa hal itu dilarang oleh agama. Maka untuk menjadi pempengaruh, ia sepertilah kita mempunyai sebilah pisau. Kita boleh gunakan untuk memasak, dan juga boleh digunakan oleh penjenayah untuk melukakan orang lain. Maka hal itu tidak menjadi sesuatu yang
dilarang ataupun diharamkan secara tuntas, melainkan ia bila berlakunya unsur-unsur ataupun indikasi di mana perbuatan itu membawa kepada destruction, membawa kepada kejahatan, membawa kepada kerosakan dan yang seumpamanya. Betul. Jadi apa yang saya dapatlah, apa yang saya boleh katakan, tiada kata putus atau absolute orang kata kesimpulan di mana menjadi seorang pempengaruh itu adalah salah atau betul, tapi ia bergantung kepada bagaimana seseorang itu melakukan pekerjaan itu sendiri. Betul, Doktor? Betul. Jadi untuk menjadi seorang pempengaruh yang mengikut syariat Islam, boleh tak Doktor kongsikan apa ciri-ciri yang boleh diikuti oleh pempengaruh untuk mengikut syariat Islam? Pertama, untuk menjadi seseorang manusia lah, seorang insan itu sendiri, sebelum kita sampai kepada pempengaruh, kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan common sense kita. Betul. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu fitrah yang mana-mana manusia tidak suka untuk berbohong ataupun dibohongi. Betul. Manusia itu tidak akan suka untuk dia diaibkan ataupun dia itu mengaibkan. Itu adalah fitrah dia. Dan adalah kaedah umum disebutkan, ada sebahagian menyatakan ialah riwayat daripada Nabi SAW, walaupun itu didhaifkan, antaranya adalah kama tadinu tudan, iaitu apa yang kamu what comes around goes around, what goes around comes around, kan. Maka kadang-kadang orang itu berbuat sesuatu, contoh kalau dia menggunakan platform dia sebagai seorang pempengaruh, kerana hal itu kadang-kadang ia bukan kerana dia itu mempunyai tarikan, tetapi algoritma yang digunakan itu mampu untuk membaca satu trend apa yang dia sedang cari di dalam social media itulah yang diberikan perhatian dan juga disadurkan ataupun diberikan maklumat itu kepada dia. Maka bagi satu orang, bukan saja pempengaruh, apa pun, dia naik kereta sebagai contoh, dia berada pada laluan sekolah, menjadi satu common sense untuk tidak laju. Betul. Sebab dia kata dah jalan kosong. Tempat itu adalah tempat yang selalu digunakan oleh kanak-kanak sekolah rendah, oleh orang sekolah menengah, yang mereka itu mungkin walaupun telah diberikan penerangan pendidikan, mungkin dia terlepas pandang dan dia tak tengok kanan dan kiri. Sebab itu diminta untuk kawasan sekolah itu supaya diperlahankan, supaya mengurangkan kepada yang kita panggil sebagai kebarangkalian berlakunya kemalangan. Hal yang sama apabila seseorang pempengaruh, dia ada suara dia. Dan untuk menjadi pempengaruh itu ada beberapa situasi. Sama ada dia mempunyai talent, dia mempunyai bakat untuk menarik perhatian orang. Dan untuk menarik perhatian orang tu sama ada dia sesuatu yang mampu mendidik ataupun dia buat sesuatu yang sangat menjelekkan, membodohkan, sehingga orang sehingga ada bila dia buat perkara yang menyebabkan orang lain marah, dan hakikat di kemarahan itu telah pun menaikkan rating ataupun viewership dia terhadap apa yang dia buat. Orang kata apa punya menarik perhatian, apa punya tak cerdik yang dia buat ni, sehingga orang nak tengok apa ketidakcerdikan itu. Betul. Itu adalah didesign. Dia design benda tersebut yang mana ianya memang dia mahu itu berlaku. Alright. Maka kalau dia perlu untuk tanya diri sendiri. Dan pempengaruh ni apa Saudari Bashira, kalau kita tengok kan, adalah kadang-kadang mereka tahu hukum hakam. Betul. Dia tidak perlu untuk diberitahu macam mana apa Quran kata. Quran memberitahu tentang jangan menipu, man khasyafa laisa minna, siapa yang berbohong bukan di kalangan kami. Kadang-kadang ia melibatkan mungkin sebab dia nak gunakan duit kan, dan dia nak jual produk dan sebagainya, dan dia sama ada dia membaca ataupun tidak dalam awalan suratul mutaffifin, wa ilul lil mutaffifin alladhina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Walaupun itu berkaitan dengan timbangan, tetapi bagaimana konsep dia cuba untuk menipu. Alright. So kadang-kadang kita boleh untuk berikan, boleh lambakan kepada dia ayat Quran dan hadis, tapi memang dia kata aku memang nak buat benda ni, nak bagi orang marah supaya benda itu naik. Dan kita kena perlu tahu dan berikan ingatan pada dia, setiap perkataan akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Betul. Dan ini tidak akan lama. Dan kita tak pernah tengok, dan kebanyakan yang cuba menjadi pempengaruh kan, dia tunjukkanlah duit dia tunjuklah kekayaan dia. Berapa banyak dalam bahasa orang muda kantoi. Akhirnya benda itu adalah benda yang dia sewa, yang dia tipu,
dan berakhir dengan kepapaan dan masalah yang lain yang muncul, dan sehingga dia mampu untuk meyakinkan anak-anak muda bahawa inilah lifestyle yang baru, dan kita dapat melihat impak dia apa, menurunnya anak-anak muda ingin sambung belajar di peringkat yang lebih tinggi kerana dia merasakan bahawa itu mampu mendapatkan duit yang lebih, tapi dia tak sustainable. Dia tak mampu untuk sampai kepada jangka masa panjang. Betul. Jadi untuk menjadi berpengaruh itu sendiri, kita harus, orang kata, fikir common sense lah kan. Mereka sendiri yang tahu baik buruk yang mana satu, mereka sendiri perlu pilih yang mana baik, yang mana buruk. Betul, Doktor? Jadi saya rasa kita akan berehat seketika selepas ini, kerana saya rasa Doktor pun mesti dah haus kan berbincang kita punya topik pengaruh hari ini. Kepada penonton-penonton di luar sana, jangan ke mana-mana kerana kita ada lagi 2 segmen selepas ini. Jadi kekal di mana anda berada. Adia akan kembali lagi selepas ini. Adia berkata di bibir, tersentuh di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Ini adalah sekali lagi saya tunjukkan adalah enactment jenayah Kanun Jenayah Syariah 1 2019 bagi negeri Kelantan. Dan ini pula adalah dokumen keputusan ringkas Mahkamah Persekutuan terhadap kes yang dibawa oleh 2 pempetition itu. Saudari, 3 kesalahan yang saudari sebutkan membanding bezakan antara sivil dan juga syariah itu masih lagi ada dan tidak terbatal sama sekali ataupun tidak pun dicabar sama sekali oleh 2 orang pempetition itu tadi. Adia berkata di bibir, tersentuh di jiwa. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Adia episod yang keempat bersama saya, Basyiratul Solehah, host anda pada hari ini. Jadi untuk episod yang keempat, seperti yang telah dibincangkan di segmen yang pertama tadi, kita telah membincangkan topik pempengaruh menguasai media sosial bersama-sama saya, Dr. Abu Hafiz, seorang profesor, assistant professor di HSKRK HSIIUM. Di segmen yang pertama, kita telah pun membincangkan topik ini daripada sudut pandangan seorang pempengaruh sendiri. Jadi Doktor, untuk segmen yang kedua ni, kita akan teruskan perbincangan kita tapi daripada sudut pandangan yang berbeza pula, daripada sudut pandangan sebagai seorang penonton atau pengguna sosial media atau pengikut itu sendiri, Doktor. Baiklah, jadi soalan saya, apakah yang harus diawasi atau diketahuilah oleh seorang pengikut itu sebelum mengikuti seorang pempengaruh? Pertama, kalau saya ingin saya sebutkan bahawa Nabi SAW ada menyebutkan tentang gambaran ruh manusia itu bagaikan junud mujannadah, bagaikan tentera yang bergerak sekali. Maka apabila dia berjumpa dengan sebahagian orang itu yang dia boleh, macam kita bahasa orang muda kata klik, dia boleh masuk, dia akan masuk. Kalau dia tak boleh masuk, dia akan berpisah, dia tak boleh untuk klik itu tadi. Maka kita perlu tanya kepada para penonton sendiri persoalan, ketika mana dia suka untuk follow, mengikuti,
ataupun dia suka untuk selalu update terhadap benda-benda yang sebenarnya dia sendiri mempunyai akal yang Allah Ta'ala berikan, macam kita kata ni common sense, untuk menilai bahawa apa yang dia tengok itu adalah benda yang merepek, benda yang membuang masa, benda yang hanya memberikan, kadang benda orang pempengaruh itu, content creator itu, dia buat memang dia tahu bahawa hal itu bodoh, hal itu tidak senonoh, hal itu adalah merepek. Betul. Tetapi dengan itulah yang akan menarik perhatian orang. Kadang kuliah kita ke, ataupun ceramah, ataupun perbincangan akademik kurang. Cuba kalau orang yang sama membuat perkara yang pelik, hal itu akan menarik perhatian ramai di kalangan para penonton. Baik. Dan apa yang patut kita ketahui adalah itu mencerminkan diri kita. Para penonton untuk tahu itulah cerminan anda. Anda tidak akan pergi ikut, tidak akan pergi habiskan berjam-jam masa satu hari, yang mana semua orang ada 24 jam dan memberikan jumlah waktu untuk fokus kepada satu benda itu, melainkan anda masuk dengan jiwa ataupun konten seperti itu. Betul. Bermaksud kalau dia buruk, itulah cerminan yang ada dalam jiwa anda. Maka hal itu amat membimbangkan, dan dia kena tahu bahawa akhirnya itu semua akan dinilai oleh manusia, oleh orang sekeliling, apatah lagi dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi seperti yang kita berkatakan lah, penonton sendiri mereka ada common sense. Mereka sendiri tahu apa yang mereka lihat itu, adakah ia baik atau buruk, adakah ia betul atau salah. Jadi penonton sendirilah yang perlu memilih. Dan yang kedua tadi doktor katakan ialah di mana cerminan diri sendiri. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton itu mencerminkan diri mereka. Jadi jika apa yang ditonton itu baik, maka baiklah diri mereka. Betul doktor? Saya rasa itu juga sama dengan pempengaruh. Apa yang mereka buat jika baik, maka itu cerminan diri mereka. Betul doktor? Betul. Itulah apa yang dia ingin capai, apa yang dia ingin makan daripada hasil semua hal itu. Dan mungkin saya sedikit boleh tambah, yang mengikuti apa yang penonton dan follower itu, mereka tidak mendapat manfaat apa-apa keduniaan. Bila mereka adalah orang yang paling penting dalam sistem ini, para pengaruh ini tidak akan boleh untuk pergi lebih jauh melainkan ada support daripada followers itu tadi, para penonton. Dan ketika mana mereka secara senyap ataupun terbuka support, betapa buruknya dia ini, kerana support itu sama ada tontonan itu secara pasif ataupun aktif, dia akan untung kok mana sekalipun. Alright? Tetapi yang di sini hanya akan mendapat impak yang buruk kalau benda itu buruk lah. Dan dia tak akan mendapat, sebagai contoh, bila viewers tinggi, dia akan ada monetary balasan kepada pengaruh itu ataupun content creator. Tapi penonton tidak. Penonton tidak. Dan akhirnya yang kita boleh kata, mana sekalipun yang menjadi penonton itu adalah mangsa. Betul. Alright? Dia mencerminkan diri, dia memburukkan diri sendiri, dia membuka pekung kepada diri sendiri. Sebab itu kedua-dua belah pihak kita memberikan ingatan kepada content creator, dan juga kita buat juga kepada para penonton ini, kerana semua ini akan menjadi sama ada ilmu jariah ke, ataupun dosa jariah ke, ataupun pahala jariah yang akan senantiasa berjalan. Dan semua daripada kita kena tahu bahawa apa yang menjadi konsumsi awam, public consumption, yang kita tulis, yang kita melakukan buat video, semuanya hampir pasti akan kekal sampai selama-lamanya. Betul. Ia bukan macam 70-an, dia bukan 60-an, dia bukan 80-an. Hanya orang yang boleh mendapat benda cetakan itu, rakaman itu sampai kepada mereka. Tapi hari ini, apa yang saya katakan pada malam ini mungkin boleh direkod dan boleh akan kekal, dan boleh akan sampai sejauh mana sekalipun, selama mana orang boleh untuk akses kepada hal tersebut. Dan benda yang jahat itu akan kekal dan orang akan menonton. Mungkin kita akan kata, oh saya dah taubat. No, awak dah cakap. Tapi ia akan kekal. Ia kekal. Sebab kita punya ibadah, kita punya setiap perkara, even yang paling kecil pun dicatat. Betul doktor? Benar. Dan semangat muda, jiwa muda setiap daripada kita, saya ataupun ramai orang lebih senior mungkin tahu, ketika itu kita nak cuba sesuatu, kita ingin eksperimen sesuatu. Betul. Kan, itu tidaklah menjadi muda ataupun tua sebelum masa kan, untuk menjadi jiwa yang ranggi kan. Kan, jiwa yang ranggi. Tapi akhirnya keranggian yang cuba untuk dicapai itu hanyalah memalukan. Dan dia akan ada keluarga,
dia akan ada pasangan, dia akan ada anak, dia akan ada cucu, yang semua itu akan menonton betapa jeliknya seorang ibu dia, seorang ayah dia, seorang datuk dia, seorang neneknya, mungkin 10 ke 20 tahun akan datang. Dan adakah itu? Dan semua itu berlaku kerana kecetekan pemikiran, kedangkalannya yang memangsakan diri kita di waktu hadapan. Betul. Jadi kalau kita lihat kan doktor, rata-rata penonton atau pengikut pengaruh-pengaruh di luar sana rata-rata semua anak muda, betul doktor? Semuanya remaja, dan kebanyakan daripada mereka suka menjadikan pengaruh ni sebagai orang kata idola atau role model mereka. Jadi sebenarnya bagaimana daripada sudut pandang Islam, adakah boleh mereka menjadikan pengaruh ini sebagai idola? Sebab seperti yang kita tahu, kita punya role model utama adalah baginda Rasulullah. Tapi bagaimana pula dengan mereka yang menjadikan pengaruh sebagai role model mereka? Pertama, betul kita dapat lihat bahawa selama mana seseorang itu di tangannya ada gadget, dan gadget itu boleh untuk mengakses internet, maka dia akan boleh untuk ditembus masuk ke dalam diri dia itu apa sahaja maklumat baik ataupun maklumat buruk. Saya tak tahu sama ada duka cita ke ataupun suka cita ke. Increasing number of old people yang lebih, sebab dia mempunyai otoriti dalam keluarga, otoriti dalam masyarakat. Duka cita bila dia melihat kepada pempengaruh itu memberikan komentar, memberikan maklumat. Dan bila kita tanya, mai mana dapat maklumat ni? Tu dalam TikTok, tu dalam IG, tu dalam FB. Sedangkan dia adalah satu orang yang amat baik, yang amat, kalau kita boleh katakan, dia amat kritikal dalam benda yang lain. Tapi bila dia dah menginjak usia tua dan ada gadget, dia dengan kadang-kadang lebih laju dia itu di influence berbanding dengan anak muda. Dan dia pula mungkin imam di masjid, jawatan kuasa di masjid, dalam komuniti kerana dah pencen dan yang lain-lain. Berbalik kepada isu idola, ia kembali kepada jawapan saya yang awal. Saya akan katakan bahawa orang akan mengambil satu idola, seseorang yang klik dengan jiwa dan perasaan dia. Betul. Dan kadang-kadang orang yang kita tengok, dalam bahasa Arab kata rajul tafih, orang yang apa, dia nak kata bahasa macam mana, orang yang tidak ada nilai, dan kemudian diangkat. Dan sebahagian benda, percayalah, realiti kehidupan mereka itu tidaklah seindah seperti yang ditunjukkan di hadapan kamera. Betul. Tidak. Dan sebahagian besar di kalangan mereka adalah orang yang tidak pun mengecapi bahagia. Dalam hidup kita mencari bahagia, dan kadang-kadang dia menjadi masalah kepada kita kerana kita punya satu ukuran kebahagiaan kita. Bagaimana para content creator, pengaruh itu telah pun ajarkan kita secara minda bawah sedar, itulah ukuran bahagia, itulah takrifan bahagia, which is dia sendiri adalah satu orang yang tidak bahagia. Dan hal yang sama seperti aktor, kan, para pelakon apa semua, di hadapan kamera dia menontonkan sesuatu yang bukan diri dia. Betul. Dan kemudian dia cuba untuk meyakinkan bahawa ini aku adalah sangat bahagia dengan kekayaan aku. Dan end up dengan apa? Kita akan lihat orang-orang yang dikenali, orang yang mempunyai nama, orang yang mempunyai kekayaan melalui semua media-media ini berakhir dengan dadah kadang-kadang. Betul. Perceraian, pembunuhan, bunuh diri dan berbagai benda yang lain. Akhirnya dia tidak baik. Kerana kita tengok macam mana dia itu satu orang yang cukup bagus, cukup mempunyai segalanya, tapi end up dengan kata, oh dia tak bahagia, jadi dia minum, dia dibaratlah khususnya dengan alkoholnya dan juga dengan drugs itu. Jadi kesimpulannya, sebenarnya walaupun mereka menjadikan pempengaruh ini sebagai role model, tak semestinya apa yang ditunjukkan oleh pempengaruh itu adalah yang baik atau yang benar, betul tak? Jadi sangat intens kita punya perbincangan pada hari ini, tapi kita akan berehat sekali lagi kerana selepas ini kita ada segmen lagi satu yang lebih menarik, doktor. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana, jangan ke mana-mana. Adia akan kembali lagi selepas ini bersama saya, Adia, berkata di bibir, tersentuh di jiwa.
think of social media influencers in general? Like, this bunch of people, what do you think of them? Dia memainkan peranan penting dalam society kita. Sebab apa yang mereka buat ni akan dijadikan teladan dan contoh oleh orang lain dalam masyarakat kita sekarang ni. They influence people's lives, Right. like to adapt to their lifestyle. There are definitely good and bad eggs out there. So, based on the ones I follow, of course, I look up to them. Some are okay. Some are like some are actually quite annoying. They think that their opinion should stick out the most because they are the influencers. No good or bad, but it's like popular people with nice pictures. It's like a trend these days for people to like find influencers to promote their products and all, but because they have a really huge impact on social media. Bahaya sebab dia boleh influence followers dia. Yeah. Adia berkata di bibir tersentuh di jiwa. Kembali lagi bersama saya dalam Adia untuk episod yang keempat, segmen yang ketiga dan yang terakhir lah untuk episod kali ini. Jadi bersama saya Dr. Abu, kita akan untuk segmen ketiga ni Doktor, kita akan bermain sedikit game lah. Jadi bersama saya ada apa ni Doktor? Dadu. Dadu. Sebuah dadu ni kami buat sendirilah. Tak ada bajet. Jadi kita paksalah buat dadu kertas. Tapi tak apa. Untuk game ni, nama dia Dice Game. Jadi saya akan minta doktor untuk lontarkan buah dadu tersebut. Dan untuk setiap nombor yang doktor dapat, ada soalan yang perlu doktor jawab. Okey, boleh. Jadi silakan doktor. Baliklah. Nombor yang pertama. Nombor berapa doktor? Satu. Untuk soalan pertama dapat nombor 1. Hebat. Jadi soalan pertama, apakah pendapat doktor tentang pempengaruh yang dibayar untuk membuat review palsu? Ini pun soalan ni saya sering kali tertanya sebab mereka melakukan perkara ini atas dasar menipu untuk mendapatkan duit. Jadi bagaimana tu doktor? Sangat jelas yang itu selain daripada wujudnya dalil yang tidak boleh untuk dinafikan. Saya sebutkan manaqashana falaysa minna, kata Nabi SAW, yang menipu itu bukan di kalangan kami. Dan yang kedua, boleh jadi kalau katakan seseorang itu membeli di atas satu kenyataan ataupun kita kata laporan yang palsu oleh pempengaruh, dia bersalah, dia berdosa dan mungkin boleh sampai kepada isu jenayah. Kerana wujudnya penipuan. Dia katakan begini akan dapat begitu, akan dapat sekali beli, tidak seperti. Saya fikir itu boleh membawa sehingga pergi kepada tribunal hak pengguna. Dan sekiranya hal itu berlaku, saya sangat-sangat minta kepada mangsa untuk pergi sama ada ke tribunal ataupun boleh merujuk kepada polis terhadap hal ini, supaya hal ini perlu untuk dihentikan. Untuk memberikan pengajaran kepada para pemengaruh ni. Dia kata, saya sekadar buat kerja, no, anda ada pertama tanggungjawab moral, anda ada, kalau katakan dia Muslim ataupun Muslimah, dia ada hukum hakam dia, dan yang ketiga ada undang-undang. Penipuan kerana ia melibatkan dengan harta orang lain, dengan duit orang lain, maka dia mampu untuk dihukum. Bahkan saya sangat galakkan supaya mata rantai kepada apa yang kita panggil sebagai gerakan ataupun skandal untuk menipu orang menggunakan pempengaruh, mengambil mungkin ribuan duit dan kemudian ataupun puluhan ribu, belasan ribu, dapat untuk dihukum, diberikan pengajaran kepada orang lain. Jadi boleh dikatakan jugalah duit yang mereka terima daripada membuat review palsu itu boleh menjadi haram dan tidak halal. Sekira apatah lagi ketika mana dia mengetahui bahawa apa yang dia cuba, apa yang dia telah pun berikan komentar itu adalah sesuatu yang berasaskan kepada benda yang tak benar sama sekali. Jadi kepada penonton di luar sana, sila awasi, pastikan sebelum anda terpengaruh dengan komentar-komentar atau review-review yang dibuat oleh pempengaruh, silalah orang kata selidik dulu, betul doktor? Betul. Jadi soalan kedua doktor, boleh doktor lontarkan sekali lagi? Nombor 5. Okey, soalan yang kelima doktor. Sekiranya terdapat anak-anak remaja yang berkata, saya tidak mahu sambung belajar, saya mahu menjadi pempengaruh seperti di TikTok. Saya rasa perkara ni sering kali didengar lah kan. Jadi apa respon doktor terhadap mereka yang berkata sebegitu? Pertama, kerana mereka ini adalah anak-anak yang membesar. Betul. Dia melihat hal itu pada sekolah rendah, kemudian pergi pada sekolah menengah. Dan di sekolah menengah inilah mungkin capaian accessibility dia kepada gadget dan hal-hal digital ini lebih meluas. Betul.
sebelum kepada anak-anak itu, saya ingin bertanya kepada ibu bapa dia. Sebab anak-anak ini tidak akan mampu untuk akses, diberikan ruang itu, melainkan kerana mereka bukan ada duit, dari lahir-lahir dia ada duit, tak ada. Betul. Ia diberikan, difasilitate oleh ibu bapa. Betul. Kenapa ibu bapa boleh membenarkan hal itu berlaku? Duka cita. Betul. Dan ibu bapa pun tahu bahawa hal ini kita telah pun ada banyak, kita tak perlu sebut nama lah, banyak contoh-contoh pempengaruh yang kononnya namanya besar dan hebat ketika naik. Bahkan kadang-kadang kita tengok dahulu ada makanan-makanan tertentu yang diviralkan, Betul. yang dipopularkan, dan kemudian digunakan oleh pempengaruh tak lebih daripada setahun. Orang betul. tidak pergi kepada dia. Dia mungkin boleh dapat puluhan ribu ketika itu, mungkin dalam setahun. Dia umur mungkin tak sampai 20 tahun lagi. Kalau takdir Allah, katakan dia mungkin sampai kepada 50, 60 tahun yang lain. Dia tak pergi sambung belajar. Ketika mana dia tak nak sambung belajar, dan bila dia tidak ikut kepada track seperti orang lain, untuk dia patah balik itu, dia akan jadi bermasalah. Apatah lagi kalau dia membesar itu dan dia kata dia ada duit dan dia nak terus kepada perkahwinan, alam perkahwinan, which is tidak salah. Tapi dia tidak ada perancangan kehidupan. Betul. Membina keluarga dan ada anak-anak pula, dan dia tak boleh gambarkan kerana akhir sekali, kerana dia tidak cukup pengetahuan, pendidikan, dan bila dia sambung belajar itu, dia akan expose dengan manusia. Dia akan tahu susah senang, dia terpaksa ikut kepada, contohnya kalau ada assignments yang diberikan, bagaimana dia perlu untuk patuhi waktu-waktu tersebut. Betul. Dia nanti akan bekerja. Dia tidak selamanya untuk menjadi bos. Dia takkan mungkin tiba-tiba dia jadi bos, melainkan dia mewarisi kekayaan tu ayah dia, which is Betul. hanya 1 dalam 10 juta. Betul. Maka mereka ini ibu bapa yang gagal untuk memahamkan anak itu, ataupun ibu bapa yang gagal untuk mendisiplinkan. Jangan berfikir terhadap ini, jangan buka ruang untuk mereka sama sekali menggadaikan masa depan dia, kerana itu tidak sama sekali sustainable. Betul. Dia tidak akan mampu membantu dia dalam jangka waktu yang panjang. Maka kalau kita bercakaplah kepada anak-anak ni, dan dia dalam keadaan yang suka, duit banyak, Betul. ada kebebasan, tiba-tiba daripada tak ada naik basikal, boleh ada duit beli motor, dah ada motor boleh beli kereta. Kalau kita bagi tahu jangan macam tu, sambung belajar, dia tak akan masuk, saudari Syirah. Dia tak akan masuk kerana dia tengah menikmatinya. Betul. Namun yang sedang, yang mungkin ada peluang-peluang yang boleh untuk dikawal itu, sebab tu saya fokuskan kepada ibu bapa. Kena fikir. Yang akhir sekali, kok mana pun dia akan baca balik kat ibu bapa, dia akan susahkan awak ni. Betul. Awak berdua ni sebagai ibu dan ayah. Kalau dia tak mampu tanggung ke, dia berlaku bankruptsi ke, dia ada masalah kewangan, dia tak ada tempat yang dia nak boleh capai. Orang yang paling boleh dia harapkan adalah ibu bapa. Dan ibu bapa pula yang nak kena tanggung hal tersebut. Betul. Jadi kita boleh katakan isu di mana anak-anak muda ni tidak mahu sama belajar, mahu menjadi pengaruh, itu bermulanya daripada ibu bapa, kerana mereka yang memberi ruang kepada anak-anak muda ini untuk berfikir sebegitu. Betul, Doktor. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, pantauilah anak-anak kalian. Pantawilah cara mereka menggunakan gadget-gadget yang ada zaman sekarang ni. Betul, Doktor. Okay, Doktor. Lagi sekali boleh? Lagi sekali kita lontarkan buah dadu ini. Nombor 2. Okay, soalan yang kedua. Hukum mengikuti pempengaruh yang bukan beragama Islam. Sebab kita tahu kan di social media, di media sosial ini luas. Bukan sahaja di negara kita, malah di negara jiran, di negara jauh di hujung dunia pun ada social media ni. Jadi pempengaruh ni bukanlah semuanya Islam. Jadi apakah hukum kita sebagai seorang Islam untuk mengikuti atau orang kata follow lah di media sosial pempengaruh yang bukan Islam, Doktor? Mengikuti ataupun follow kepada yang bukan Islam pada perkara-perkara yang baik itu adalah dibenarkan, diharuskan. Mengikuti benda-benda yang buruk walaupun daripada orang Islam itu dilarang. Maka asasnya adalah konten itu tadi. Mungkin ada sebahagian tu, kadang yang bukan Islam tu dia mengajar tentang bagaimana penjagaan alam, bagaimana dalam menjaga kebajikan binatang, kan? Dalam ada yang tentang menjaga kebersihan. Dan dia sebahagian tu dia kita akan tengok macam mana dia ada waktu-waktu tertentu, contohnya hujan yang lebat, kerja dia akan cari macam mana nak selesaikan air mengalir, kerana kita pun jadi khalid tengok kan. Dan dia tak ada benda-benda yang merepek-repek yang lain. Adakah kita nak katakan haram? Itu dibenarkan. Sebab isunya adalah benda mesej yang baik atau pengalaman yang baik yang boleh kita dapat. Tapi kalau orang Islam sendiri sama agama dengan kita mengajarkan ataupun menunjukkan perkara-perkara yang buruk,
kita kata itu tetap dilarang dan membawa kepada pengharamannya. Jadi kita boleh katakan bahawa agama bukanlah satu kayu ukur di mana kita boleh ikut atau tidak ikut. Status agama dia itu apa? Status agama itu bukanlah menjadi satu kayu ukur lah kan. Selama mana dia baik dan tidak bercanggah apa yang dia kongsikan itu dengan prinsip-prinsip dan hukum hakam Islam, dibenarkan untuk kita. Selagi itu boleh kita ikut. Benar. Betul. Okay, saya rasa yang sebelum kita akhirilah episod kita kali ini, Doktor, sebab kita pun dah sampai ke penghujung rancangan, boleh tak Doktor bagi sedikit nasihat atau sepatah dua kata kepada penonton-penonton di luar sana, Doktor? Bagi yang menonton siri kita pada kali ini, saya ingin katakan bahawa menjadi pempengaruh ataupun menjadi seorang follower yang mengikuti para pempengaruh ini, kita mempunyai akal yang sehat untuk menilai. Ia bukan perkara yang susah. Ia hanyalah sesuatu yang mana kita mahu buat ataupun tidak. Dan ia bukan isu yang besar sehingga kan perlu pergi jumpa dengan ustaz, perlu rujuk pada ulama, mufti, perlukan fatwa. Tak. Sebab itu disebut oleh Nabi SAW, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan itu juga diberikan tentang jiwa dan perasaan kita. Kita tengok benda ni, takkan kita tak boleh nak kata benda itu baik ataupun tidak kan? Betul. Ada orang yang jadi pempengaruh, duk terjerit-jerit kan, tak mengaibkan diri sendiri, mengaibkan orang lain. Kita punya akal yang sehat boleh bagi tahu bahawa ini benda yang tak sepatutnya untuk diikuti. Betul. Maka ia ada pada pilihan anda dan anda akan ditanya, bukan anda akan dinilai oleh manusia di dunia tentang perangai itu, kenapa ikut, dan ia juga sudah tentu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan di tangan kita. Betul. Kita yang menentukannya. Betul. Jadi pilihan di tangan anda. Jadi saya rasa dengan sepatah dua kata daripada doktor tadi, maka berakhirlah episod Adia yang keempat ini. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana, jangan risau kerana Adia akan kembali dengan episod-episod yang lebih menarik. Jadi supaya tak terlepaslah episod-episod yang menarik itu, jangan lupa ikuti kami di media sosial @IIUM-TV di YouTube, Instagram, LinkedIn, X, Facebook dan juga di TikTok. Jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Saya Basyaratun Salehah, hos anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adia berkata di bibir, tersentuh di jiwa. Thank you.